Antara petunjuk dengan hidayah, yang mana lagi afdal, mana lagi tinggi? Petunjuk ke hidayah? Sebab tu kita habis bercerita wabillahi taufiq wal hidayah. Dia sebut taufik dulu baru hidayah. Tapi taufik dengan hidayah mudah macam ni. Taufik ni lagi tinggi, lagi sukar. Hidayah adalah bentuk kefahaman. Bentuk kefahaman yang dikurniakan oleh Allah. Siapa-siapa yang diberi hidayah, Allah bagi pengenalan pada diri dia, nak kenal hak mana bagus, hak mana tak bagus, hak mana baik, hak mana betul. Tetapi petunjuk kenapa jadi lebih tinggi? Sebab ni adalah sesuatu yang banyak berlaku pada kita. Siapa yang dapat petunjuk ialah orang yang boleh ikut kebenaran yang dia tahu dan dia boleh tinggalkan ketidakbenaran yang dia tahu. Sekarang ni hidayah dulu, ni baik, ni tak baik. Tetapi petunjuk ni, Allah melorongkan seseorang tu boleh ikut benda baik yang dia tahu. Payah ni. Payah tuan-tuan. Kita nak ikut benda baik yang memang dah kita tahu. Kenapa payah? Kita tahu semayang tu baik, tapi berapa ramai yang tak semayang. Payah nak ikut benda baik yang kita tahu. Hak ni pula Tuhan kata dah jangan mengumpat, tapi nak tinggalkan mengumpat hak tak baik yang kita tahu pun payah. Kenapa payah? Hari-hari mengumpat tu maksudnya payah nak ikut benda baik yang kita tahu, payah nak tinggal benda yang tak baik yang kita tahu juga. Berlaku tak pada kita tuan-tuan? Berlaku banyak benda baik kita tahu tapi kita tak mau ikut. Banyak benda buruk yang kita tahu tapi hak tu lah kita duk godam, hak tu lah kita duk buat.